Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Akademik Institut Pendidikan Guru bertajuk Pembangunan dan Penilaian Kebolehgunaan Model Intervensi Kognitif bagi Murid Disleksia Sekolah Rendah. Forum ini bersandarkan kepada artikel ilmiah oleh Nur Syahida Muhammad Zuki dan Aswati Hamzah pada tahun 2023 yang diterbitkan dalam Jurnal Penyelidikan Tempawan muka surat 51 hingga 65. Kajian tersebut memperkenalkan model intervensi kognitif MIK yang dibangunkan melalui model reka bentuk ADI dengan matlamat membantu murid disleksia meningkatkan kemahiran membaca dan tumpuan melalui latihan kognitif. Hari ini, kita berpeluang mendalami bukan sahaja aspek penyelidikan, tetapi juga nilai kemanusiaan dan komunikasi berkesan dalam pendidikan inklusif. Bersama saya adalah 3 panel yang hebat, Ain, penyelidikan dan pensyarah dalam bidang pendidikan khas, Nurin, guru pendidikan khas yang berkhidmat di sekolah rendah, dan Hanis, pelajar IPG yang meminati linguistik dan komunikasi pendidikan. Baiklah, mari kita memulakan dengan Ain. Ain, boleh jelaskan kepada kami latar belakang serta keperluan pembangunan model ini? Baiklah, terima kasih Cik Moderator. Kajian ini lahir daripada keperluan mendesak untuk membantu murid disleksia yang sering gagal menguasai kemahiran membaca walaupun mempunyai tahap kecerdasan yang normal. Mereka menghadapi masalah dalam memproses simbol huruf, mengekod bunyi dan menumpukan perhatian. Melalui kajian ini, penyelidikan pembangunan model intervensi kognitif MIK berasaskan model AD yang melibatkan 5 fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan serta penilaian. Fasa analisis meneliti masalah bacaan dan tumpuan murid disleksia. Fasa reka bentuk pula menumpukan pada aktiviti kognitif seperti pengenalan huruf, padanan bunyi dan simbol dan juga bermain dengan memori. Fasa pembangunan menghasilkan model bercetak dengan sokongan visual yang berwarna serta panduan daripada guru-guru. Fasa pelaksanaan pula dan penilaian dijalankan di sekolah rendah untuk penilaian dijalankan di sekolah rendah untuk menilai kebolehgunaan, kefahaman dan kesesuaian modul. Menarik, Ain. Adakah model ini terbukti berkesan? Dari pandangan saya, ya, hasil ujian menunjukkan tahap kebolehgunaan yang tinggi. Skor min iaitu keseluruhannya 4.68% daripada 5. Ini bermakna guru dan murid mendapati model ini mudah digunakan, menarik serta berkesan meningkatkan tumpuan dan bacaan. Selain itu, ia sejajar dengan teori pemprosesan maklumat iaitu daripada sokongan Atkinson dan Shiffrin 1971 yang menjelaskan bahawa latihan berulang dan visual membantu pengukuhan memori jangka panjang. Terima kasih, Ain. Sekarang saya beralih kepada Nurin. Sebagai guru pendidikan khas, bagaimana pengalaman sebenar anda dalam menggunakan pendekatan seperti ini di bilik darjah? Okey. Baik, terima kasih kepada Cik Moderator kita. Cabaran paling besar ialah kepelbagaian tahap kognitif murid disleksia. Ada yang boleh mengenal huruf tetapi tidak boleh membaca suku kata. Ada pula yang cepat lupa walaupun sudah diajar berulang kali. Selain itu, tumpuan mereka singkat je, sekitar 10 hingga 15 minit saja. Oleh itu, guru mesti bijak mengubah aktiviti setiap fasa pengajaran
Contohnya, aktiviti memadan huruf B dan D boleh dijadikan dalam bentuk matching game, iaitu kad bergambar dan pergerakan tangan. Pendekatan ini seiring dengan prinsip multisensory, iaitu VAKT, visual, auditory, kinestetik dan tactile, yang terbukti membantu murid disleksia ni menyimpan maklumat dengan lebih lama. Wow, adakah model MIK mengambil kira cabaran tersebut? Ya, sangat mengambil kira cabaran tersebut. Model ini mengandungi arahan yang jelas, penggunaan warna kontras yang tinggi serta aktiviti berperingkat. Sebagai contoh, latihan pertama fokus pada mengenal simbol huruf, kemudian meningkat ke mengenal bunyi dan suku kata, dan akhirnya membina perkataan yang ringkas. Pendekatan ini membantu murid bergerak daripada kemahiran asas ke kompleks dengan beban kognitif yang terkawal seperti yang disarankan oleh Sweller pada tahun 1988. Terima kasih, Nurin. Sekarang saya beralih kepada Hanis. Sebagai pelajar IPG, bagaimana anda melihat hubungan antara komunikasi guru dan pembelajaran murid disleksia? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Auni. Baik, Assalamualaikum. Di sini, berdasarkan soalan, saya melihat bahawa bahasa guru memainkan peranan yang sangat besar dalam kejayaan model ini. Guru bukan sekadar menyampaikan isi pelajaran, tetapi membentuk keyakinan murid melalui bahasa santun dan positif. Daripada kajian oleh Siti Rahmah 2022 menunjukkan bahawa murid disleksia lebih bermotivasi apabila guru menggunakan kata-kata dorongan seperti cuba lagi atau kamu hampir betul. Selain itu, intonasi lembut dan senyuman membentuk menenangkan murid yang mudah cemas. Kesantunan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan non-verbal. Nada suara, ekspresi, wajah dan juga kesabaran. Saya percaya bahawa dalam konteks pendidikan khas, empati ialah bahasa yang paling kuat. Sangat indah pandangan itu. Ain dan Nurin, adakah anda bersetuju? Baiklah Cik Moderator, sudah tentu saya bersetuju. Dalam modul kami, arahan aktiviti ditulis dalam bentuk bahasa mesra murid supaya guru tidak keliru dan murid tidak merasa ditekan. Contohnya, mari kita cuba sama-sama, cuba baca betul-betul. Itu sahaja. Okey, saya juga turut bersetuju. Murid disleksia cepat hilang motivasi jika ditegur secara kasar. Jadi, kesantunan bukan hiasan tetapi strategi pengajaran yang berkesan. Baik, kita masuk ke bahagian yang lebih teknikal. Ain, boleh jelaskan sedikit tentang hasil penilaian kebolehgunaan MIK? Baiklah Cik Auni, saya boleh menjelaskan. Ya, penilaian dijalankan menggunakan soal selidik kebolehgunaan modul yang merangkumi 4 dimensi, iaitu kandungan modul, kefungsian dan interaktif aktiviti, reka bentuk, visual dan bahasa, dan akhir sekali keseluruhan kepuasan guru dan murid. Secara keseluruhannya, purata skor ialah 4.68 daripada 5, menunjukkan tahap yang sangat tinggi. Guru mendapati aktiviti mudah dilaksanakan, murid seronok belajar dan yang paling penting modul dapat meningkatkan fokus. Tambahan pula, murid pula menunjukkan peningkatan dalam ujian membaca selepas 4 minggu penggunaan modul kami. Itu satu pendapatan yang sangat positif. Adakah terdapat sebarang kekangan? Baiklah Cik Auni, sudah tentu ada kekangannya. Antara cabaran utamanya ialah masa pelaksanaan yang panjang dan keperluan untuk latihan intensif guru. Guru yang tidak terlatih mungkin kurang memahamilah prinsip kognitif yang mendasari aktiviti tersebut. Oleh itu, penyelidik mencadangkan kursus pendek latihan MIK untuk guru pendidikan khas.
Mari kita buka sedikit sesi pembincangan silang. Hanis, jika model ini digunakan di IPG, apakah sumbangan anda sebagai bakal guru? Baiklah, bagi saya, sumbangan yang saya akan sumbang sebagai bakal guru, saya akan mencadangkan supaya MIK dijadikan bahan latihan mikro pengajaran supaya pelatih IPG dapat mempraktikkan pengajaran adaptif sejak awal lagi. Ini akan melahirkan guru yang lebih empatik dan juga bersedia mengajar dalam kelas inklusif. Saya bersetuju dengan Hanis. Di sekolah sebenar, guru sering kekurangan bahan yang sesuai untuk murid disleksia ni. Jika IPG melatih pelajar guna MIK sejak dari awal, ia akan jadi satu anjakan besar dalam profesionalisme guru baharu. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan pendapat Hanis dan juga Nuril. Tapi saya ingin menambah sedikit bahawa pendekatan kognitif dalam MIK juga boleh perlukan kepada murid di grafia atau ADHD dengan mengubah suai benda yang kecil. Pendidikan khas perlu terus bersifat dinamik serta responsif. Itu saja. Kita sudah hampir ke penghujung forum. Sebelum saya simpulkan, boleh setiap panel kongsikan satu harapan masa depan pendidikan murid disleksia di Malaysia? Baiklah, saya akan memulakan dulu. Saya berharap MIK diteruskan ke seluruh sekolah rendah dan dimasukkan dalam program latihan guru. Kementerian perlu terus menyokong inovasi penyelidikan berasaskan teori kognitif tempatan. Okey, saya pula berharap setiap sekolah mempunyai pusat sokongan pembelajaran khas dan latihan berterusan untuk para guru. Pendidikan inklusif tidak akan berjaya tanpa sokongan yang sistematik. Pada pendapat saya berharap IPG terus menekankan kemahiran komunikasi empatik supaya guru masa depan bukan sahaja mengajar tetapi juga memahami jiwa setiap murid yang dia ajar. Terima kasih kepada semua panel atas perkongsian bernas dan berhikmat tadi. Kesimpulannya, model intervensi kognitif bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi juga ia mencerminkan kesepaduan ilmu, teori dan kasih sayang. Apabila pendekatan saintifik disatukan dengan komunikasi berhemah, barulah pendidikan inklusif menjadi realiti. Sekian, terima kasih dan salam hormat.